Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini, Khamis 27 hari bulan 2025, bertempat di SK Senayan telah berlangsung acara Merata Desa untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Jom kita sama-sama saksikan kemeriahannya pada pagi ini.
Assalamualaikum GB. Waalaikumsalam. Bagaimanakah perasaan GB mengenai acara Merentas Desa pada pagi ini? Okey, GB rasa sangat seronok kerana pelibatan murid hari ini agak ramai. Kebanyakannya ibu bapa membenarkanlah anak-anak lari dan GB lihat kebanyakan mereka semua berjaya menamatkan larian pada hari ini. Hanya segelintir saja yang mungkin dah lama tak exercise kan, jadi mereka tak dapat menamatkan. Tapi walau macam mana pun GB bangga dengan kejayaan murid-murid SK Sendayan hari ini yang berjaya menamatkan Merentas Desa mereka pada hari ini. Seterusnya, apakah ucapan GB untuk semua guru dan murid-murid SK Senayan? Okey, GB ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru SK Senayan yang telah berjaya menganjurkan kejohanan Merentas Desa pada hari ini. Dan GB juga ingin mengucapkan tahniah kepada murid-murid yang berjaya. Kepada yang tak berjaya, jangan berputus asa, tahun depan kita lari lagi. Baiklah, terima kasih GB. Okay. Assalamualaikum cikgu, saya Wahyu dari Diskus TV PSS. Siapa nama cikgu dan apakah tugas cikgu dalam acara Merentas Desa pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Muhammad Hafizuddin. Saya merupakan Setiausaha Sukan SK Sendayan. Dalam acara Merentas Desa pada hari ini, saya sebagai penyelaras. Tugas saya ialah menyelaras, mengelola, merancang kejohanan Merentas Desa pada hari ini. Apakah pendapat cikgu mengenai acara Merentas Desa pada hari ini? Alhamdulillah, kita telah berjaya melaksanakan kejohanan Merentas Desa SK Sendayan dengan lancar, tanpa ada perkara yang buruk yang berlaku. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, kerana hari ini semua memberi kerjasama dengan baik, pentadbir, para pentadbir, guru-guru dan juga murid-murid. Terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum cikgu, boleh perkenalkan diri? Siapa nama cikgu? Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu Muni. Apakah cabaran terbesar dalam menguruskan program Merentas Desa pada hari ini? Okey, dalam pengurusan Merentas Desa ni, cabaran yang paling besar adalah melibatkan keselamatan murid ketika mereka berada di litar Merentas Desa. Tapi alhamdulillah, dengan kerjasama semua guru, kita berjaya menamatkan kejohanan Merentas Desa pada hari ini dengan keselamatan murid berjaya diperketatkan, dijaga oleh semua guru-guru yang terlibat pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak cikgu. Sekian kejohanan Merentas Desa pada hari ini. Saya Wahyu Naranya dari Diskus TV PSS, Kepala Kelas. Terima kasih.